Kalau bodoh-bodoh betul. Kalau pelik-pelik betul. Kalau cantik-cantik betul. So you nak positionkan diri you kat mana? Jangan cerita pasal apa yang you buat. Cerita apa yang you suka. Contoh, you suka memasak. Sharing pasal masakan. Buat 2 video masak, 1 video lagi buat perniagaan. Dia tak boleh berniaga all the time. That's why kadang-kadang saya normal, kadang-kadang saya sewing. Kadang saya normal, kadang-kadang saya sewing. Time raya saya sewing. Sebab apa saya sewing? Sebab saya tahu marketing. So bila ada social media yang kuat, ingat, social media adalah connection. The more you get attention, the more you get opportunity. Tapi you kena pandai close, you kena pandai goyang. You tak boleh lama-lama jadi bodoh. Tak boleh deh. Tak boleh. Contoh, awak suka jogging. Tunjukkan macam mana nak jogging, macam mana naik bukit, macam mana nak senaman yang bagus. Orang jogging akan attack you. Kalau you suka tanam bunga, sharing bunga jenis apa, buat apa, orang akan kejar you. And then bila you dah banyak follower, you build up, you baru you belanja sikit. Alhamdulillah, daripada saya naik motosikal, sekarang ni saya boleh naik kereta Honda City. Daripada Honda City, alhamdulillah saya naik kereta Mercedes. So orang nak tahu, nak tak saya sharekan macam mana daripada motor 7,000 bertukar kepada Mercedes 300,000. Then you panggil, sit down. Jangan terus cerita, makan-makan, minum-minum, belanja-belanja sikit, baru you sharing. Dan make diorang jadi family. Then jangan nampak kita ambil advantage sangat. Benda yang paling best adalah soft style. Sebab tu saya nak bagi tahu dengan orang, dengan nama Allah saya berani bersumpah, 3 bulan lepas jualan saya social media saja 27 juta. Saya mendapat penganugerahan daripada Shopee dan juga TikTok, jualan yang tertinggi. Saya juga menjadi ambassador kepada Shopee. Saya menjadi ambassador kepada Samsung Malaysia. Saya menjadi ambassador kepada Jintel, Hijab Istahab, dan nilai dia ratusan ribu. Dan saya dibayar sama dengan artis yang ada follow banyak. I'm not an artist. Saya sedar saya bukan artis, saya hanya gila-gila dan saya tahu apa yang orang suka. Sebab dengar, nak cari orang yang cantik banyak. Ada Nalofan, ada Fazura. Nak cari orang handsome banyak. Aku bukan Makin, aku bukan Johan, aku bukan pelawak. Jadilah orang yang tak ada dekat market. Jadi saya create kat mana saya nak duduk position yang orang attack saya. Ingat, marketing is value. Kenapa saya cerita pasal wanita hari ini? Dulu saya bayar juta mahal. Siapa saya tak nak bayar? Saya pernah bayar Nabila Razali, Era Fazira, buat doyok. Saya spend puluhan juta. And then yang berjuang adalah diri saya sendiri, bukan artis. Macam juga dengan anda. Bila anda nak membuat satu brand, jangan mengharap bila leader nak promote kita, bila leader nak bagi klien ke atas, asyik klien atas makan leader ke atas je, klien kita kat bawah sudah puing. Dan kau pemalas.